Jika anda mempunyai sistem bunyi lama di rumah dengan pembesar suara yang besar tetapi tidak boleh digunakan kerana anda tidak lagi menggunakan CD, kaset atau tidak mendengar radio. Dan apa yang saya akan tunjukkan kepada anda hari ini, anda akan dapat memberi nafas baru kepada sistem bunyi lama anda, menjadikannya lebih moden dan dengan sambungan yang sangat kita inginkan pada masa kini. Hai peminat kejuruteraan, pernahkah anda terfikir berapa banyak kotak pembesar suara lama? Mungkin dari sistem mini yang sudah tidak berfungsi lagi, atau dari alat bunyi yang telah digantikan. Ia disimpan di suatu sudut rumah anda, mengumpul habuk. Ia mungkin mempunyai bunyi yang hebat, kualiti audio yang ramai peralatan moden berharga rendah tidak dapat tiru. Tetapi akhirnya ia dilupakan kerana tidak mempunyai sambungan yang sangat kita hargai pada masa kini. Lagipun siapa yang tidak mahu kemudahan memainkan lagu kegemaran mereka terus dari telefon bimbit, tanpa wire dan tanpa sebarang kerumitan. Ini adalah realiti biasa di banyak rumah, termasuk di rumah saya. Dengan perkembangan teknologi, cara kita menikmati muzik telah berubah secara drastik. Kita telah beralih daripada CD dan pita kaset kepada penstreaman digital dan kemudahan Bluetooth kini hampir menjadi satu standard. Tetapi, apa yang perlu dilakukan dengan pembesar suara yang kukuh itu? Dengan kabinet kayu, komponen audio fidelity tinggi yang kini tidak lagi sesuai dengan suasana baharu ini. Bagi sesetengah orang seperti saya, membuangnya adalah satu pembaziran. Betul tak? Dan di sinilah muncul idea kitar semula teknologi. Atau seperti yang kami suka panggil, penggunaan semula secara bijak. Daripada menyumbang kepada pembuangan elektronik dan membazirkan wang membeli pembesar suara Bluetooth baharu yang mungkin tidak menawarkan kualiti bunyi yang sama, kenapa tidak beri peluang kepada peralatan lama anda? Berita baiknya ialah ini bukan sahaja boleh dilakukan, malah sangat mudah dan mampu milik. Membolehkan anda menikmati bunyi berkualiti tinggi dengan segala kemudahan moden. Tetapi bagaimana sebenarnya kita boleh menjayakan semua ini? Kunci kepada transformasi ini terletak pada satu komponen elektronik kecil tetapi berkuasa, iaitu modul Bluetooth dengan penguat terbina dalam. Dahulu, kuasa audio yang dihantar kepada pembesar suara adalah sepenuhnya analog dan menggunakan transformer, sumber kuasa, tiub vakum serta pelbagai peranti besar yang mengambil banyak ruang di dalam kotak pembesar suara. Namun hari ini teknologi telah berkembang dan kebanyakan peranti ini boleh muat di tapak tangan anda. Bayangkan, satu peranti yang padat yang boleh menerima isyarat daripada telefon bimbit melalui Bluetooth dan pada masa yang sama menguatkan isyarat itu supaya pembesar suara anda. São antigas, possam reproduzi-los com toda a sua potência e clareza. Bagaimana untuk memberi otak moden dan jantung baharu kepada tubuh klasik? Terdapat pelbagai pilihan di pasaran untuk melaksanakan tugas ini dan salah satu daripadanya yang menonjol kerana kemudahan dan ciri-cirinya. Inilah peranti kecil ini, iaitu modul penerima Bluetooth 5.0 dengan penguat jenama Cinelink. Ia adalah peranti yang akan muncul di skrin anda di bawah ini dan anda hanya perlu klik pada produk yang akan muncul untuk anda beli. Beli yang sama dan bukan yang lain. Video ini tidak ditaja. Saya betul-betul beli modul ini di internet dan serius, saya memang selalu guna dia dan macam kata Baroni, dah beli, dah ada di tangan, jom kita cuba benda ni. Sebenarnya, modul ini adalah satu permulaan yang sangat baik untuk sesiapa yang mencari penyelesaian untuk memberi nafas baharu kepada sistem audio lama. Dan keistimewaannya ialah ia sudah didatangkan dengan penguat stereo terbina dalam yang bermaksud anda tidak perlukan penguat tambahan untuk pembesar suara pasif anda. Maksudnya, anda tahu kotak besar yang penuh dengan butang dari sistem bunyi lama anda itu, anda boleh buang kotak itu dan hanya gunakan pembesar suara sahaja. Ini sangat memudahkan projek, menjadikannya lebih ringkas dan dengan komponen yang lebih sedikit. Tapi yang menariknya ialah modul ini boleh disambungkan dengan pembesar suara lama. Sama seperti cara ia disambungkan pada sistem bunyi lama, iaitu melalui sambungan terus berwayar. Prosesnya lebih intuitif daripada yang disangka. Modul ini, sebagai contoh, menggunakan teknologi Bluetooth 5.0 yang menawarkan sambungan lebih stabil dan jarak penghantaran sekitar 15 meter di persekitaran tanpa halangan, menjamin anda boleh mengawal muzik anda dari mana-mana sudut bilik.
Ia mempunyai output stereo dui saluran yang membolehkan anda menyambung sehingga 2 pembesar suara sama seperti cara sambungan sistem bunyi lama. Satu untuk saluran kiri dan satu lagi untuk saluran kanan, mengekalkan pengalaman audio yang imersif. Untuk membekalkan kuasa kepada modul, anda memerlukan sumber kuasa DC yang memberikan antara 8 hingga 24 volt. Dan adalah penting supaya voltan tidak melebihi 26 volt kerana ini boleh merosakkan chip modul. Selain itu, arus daripada sumber kuasa mestilah melebihi 2 ampere untuk memastikan operasi yang betul dan kuasa penuh penguat. Satu perkara penting ialah kuasa sumber bekalan mestilah lebih tinggi daripada kuasa output tenuan supaya kualiti bunyi tidak terjejas. Sebagai contoh, jika anda menggunakan sumber 24 volt yang membekalkan 2 ampere, modul boleh menghasilkan sehingga 50 watt setiap saluran pada pembesar suara 4 ohm. Tetapi jika anda menggunakan sumber 12 volt dengan 2 ampere, modul masih akan berfungsi. Tetapi faham bahawa ia tidak akan memberikan kuasa output maksimum pada pembesar suara. Dan pembesar suara mana yang serasi dengan modul ini? Baiklah, modul Signalink ini direka untuk berfungsi dengan pembesar suara yang mempunyai impedans antara 4 dan 8 ohm dan adalah disyorkan supaya kuasa nominal pembesar suara berada pada sekitar 40 watt. Untuk mengelakkan terlalu panas dan kerosakan yang mungkin berlaku, ia juga dilengkapi dengan ciri-ciri perlindungan penting seperti perlindungan litar pintas, perlindungan terlalu panas dengan pemulihan sendiri dan perlindungan terhadap sambungan terbalik pada sumber kuasa yang memberikan lapisan keselamatan tambahan. Selain sambungan Bluetooth, ia membolehkan anda melaraskan volume, menjeda atau memainkan muzik yang dimainkan terus dari peranti. Selain itu, ia juga mempunyai input aux untuk menyambungkan peranti lain menggunakan kabel dan output untuk fon kepala. Ini bermakna, selain menyambung ke telefon bimbit anda juga mempunyai pilihan untuk menyambung peranti lain melalui kabel jika perlu. Dan ia juga dilengkapi dengan port USB jenis C sekiranya anda mempunyai pemacu kilat dengan lagu-lagu lama untuk disambungkan padanya. Dan jika anda hanya mahukannya, untuk keselesaan anda, fungsi penyambungan semula automatik Bluetooth memastikan bahawa setelah dipasangkan, modul akan bersambung ke peranti anda setiap kali berada dalam jangkauan tanpa perlu mengulangi proses tersebut. Dan apa yang saya rasa menarik ialah kotak kecil ini juga didatangkan dengan aplikasi telefon bimbit yang membolehkan anda mengawal semua tetapan audio secara terus dari telefon anda. Apabila anda memulakan projek ini, beberapa langkah berjaga-jaga yang mudah boleh membuat perbezaan yang besar. Sebagai contoh, adalah disarankan untuk meletakkan papan penguat kuasa sejauh mungkin daripada isyarat Wi-Fi yang boleh menyebabkan gangguan. Ia juga penting untuk berhati-hati dengan elektrik statik. Ini kerana, walaupun ia kelihatan ringkas, sebenarnya ia hanyalah papan litar terbuka dengan antara muka yang tidak sah. Jadi, buang elektrik statik dari tangan anda sebelum mengendalikan papan litar tersebut. Kerana chip Bluetooth itu sensitif terhadapnya. Dan untuk kualiti audio yang lebih baik, kabel yang menyambungkan modul ke pembesar suara tidak sepatutnya terlalu panjang. 1 meter adalah panjang yang sesuai. Tapi jadi, apa yang anda dapat dengan inisiatif ini? Penjimatan. Sebaliknya, daripada melabur dalam sistem bunyi Bluetooth yang baru, anda menggunakan apa yang sudah anda miliki. Hanya membelanjakan sebahagian kecil daripada nilai untuk sebuah modul seperti Signalink. Kedua, anda menyumbang kepada kelestarian dengan mengurangkan pembuangan barangan elektronik dan memberikan kegunaan baru kepada peralatan yang masih banyak manfaatnya. Dan yang paling penting, anda mengembalikan kualiti bunyi pada pembesar suara lama anda, menjadikannya sebuah sistem moden dan berfungsi, sedia untuk memeriahkan rumah anda dengan lagu-lagu kegemaran anda. Serius, memang menakjubkan bagaimana satu komponen kecil boleh membawa perubahan yang begitu besar, menggabungkan yang terbaik dari dua dunia, kualiti masa lalu dengan kemudahan masa kini. Saya buat video ni sebab saya langsung tak sangka dengan alat kecil ni, tapi ia memberikan lebih daripada apa yang saya bayangkan.
Saya, secara literal, telah menukar sebuah kotak besar yang penuh dengan butang dan barang-barang yang saya dah tak guna lagi yang diletakkan di antara pembesar suara. Dengan alat kecil ni yang muat di tapak tangan saya, boleh dikatakan saya telah menjimatkan ruang, satu evolusi teknologi, dan sekarang saya boleh sambungkan telefon saya padanya melalui Bluetooth dan dengar lagu-lagu saya. Dengan pembesar suara lama ni, setiap satu ada 30 watt. Saya akan letakkan pautan alat kecil ni di Mercado Libre di suatu tempat di skrin ini untuk anda semak. Dan anda akan terkejut dengan betapa baiknya ia berfungsi. Saya masih mencari cara untuk menjadikannya mudah alih, tapi itu adalah topik untuk video lain. Saya perlu tahu sama ada anda suka jenis video seperti ini. Jadi, jika anda suka dengan idea ini dan mahu lihat lebih banyak video seperti ini, tinggalkan hashtag buat sendiri di ruangan komen supaya saya tahu sama ada saya patut teruskan dengan kandungan seperti ini atau tidak. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan agar nama anda disebut dalam video kami. Dan jika anda ingin tahu tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberi kelebihan dalam kerjaya anda. Dan adakah anda pernah terfikir untuk menggunakan semula sistem bunyi lama anda dengan peranti seperti ini? Adakah anda jenis yang menyimpan barang lama menunggu peluang untuk menggunakannya semula? Tinggalkan idea anda di ruangan komen. Mana tahu, kami akan cuba cipta satu idea untuk guna semula. Di sebelah sini, ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan like, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan, salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.